Hello, kembali lagi di video kali ini. Semalam saya mengemas bilik stor bersama Tok Mas. Boleh lekat gitu. Alah! Baju boleh potong. Tahu masalah semalam takkan cina potong itu. Hello, kembali lagi di video kali ini. Semalam saya mengemas bilik stor bersama Tok Mas saya. Tiba-tiba saya terjumpa satu kotak Play-Doh. Inilah dia. Jom saya senaraikan item. Okay. Jom saya senaraikan item Yang ada dalam kotak ni. Gini-gini. Jom saya senaraikan item yang ada dalam kotak ni. Jom saya senaraikan item yang ada di dalam kotak ini. Play-Doh, iaitu merah, hijau, kuning. Satu pinggan, satu roller, 3 acuan. Agak-agak apa yang kita boleh buat dengan Play-Doh ni? Cuba tak? Saya nak buat burger lah. Boleh? Agak-agak. Buat je agak-agak. Agak-agak apa begitu? Saya rasa nak buat burger. Warna tutup je. Agak-agak apa yang kita boleh buat dengan Play-Doh ni? Saya nak buat burger lah.
warna koko, saya tukar jadi warna hijau. Tak pun, dah siap burger hijau saya. Inilah hasil kreativiti saya. Dah siap bagi hijau saya. Inilah hasil kreativiti saya. Senanglah. Yang merah ni tomato. Dan nak ambil sesuatu. Dah mana makan tak? Gitu je. Buat Tak ada. Jom makan. Gurau je lah. Jom makan. Gurau je lah. Bye. Jangan lupa like, komen, subscribe, share. Jumpa lagi di video akan datang. Bye. Dah lah.